Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hairul, pengedar Nokta di Malaysia. Saya nak tunjukkan fungsi model Nokta double score ataupun kita kenali juga dengan score 2. Setiap button dan fungsi untuk detektor ni saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau siapa yang nak detail manual boleh juga download dekat laman web Nokta, atau bagi pengguna-pengguna yang dah beli Score 2 ni boleh juga tengok pada buku manual. Right. Saya tunjukkan yang ini adalah dia punya button on. Button on dekat sini, button on, dan juga dia punya setting. Button on dan setting. Bila kita dah on, kita nak setting ni akan ada ground balance, kita nak naikkan volume, semua dalam program yang setting ni lah. Yang ini adalah untuk button pin pointer. Pin pointer dan juga iron discrimination. Yang ni Yang ini adalah untuk button noise cancel dan juga frequency shift. Dan 4 button yang ni, kiri, kanan, tambah tolak ni hanya digunakan masa kita dalam program setting. Contoh, kita nak naikkan volume, kita nak turunkan volume, kita nak ubah pergi ke mode ke kiri, kita nak mode ke kiri dan juga ke kanan. Saya tunjukkan dulu. Ini button on dia. Saya tunjukkan fungsi dulu, fungsi button. And then saya akan tunjukkan cara nak pakai. Right. Ini paparan muka untuk Score 2. Kalau tengok dekat atas ni dulu, yang ini adalah battery indicator. Yang ni, yang atas sekali ni adalah indikator untuk bateri. Yang ini adalah indikator dia punya kecerahan lampu backlight ni. Dan ini adalah user profile. Gambar orang ni user profile satu. Sebab yang ni kita boleh save. Kita boleh save setting kita tu, ada beberapa user profile. Kemudian dekat bawah dia ni ada 3 ni, 1, 2, 3. Ini adalah dia punya mode lah. Yang ini adalah mode untuk carian. Kita nak cari kat mana, so kita boleh pilih mode program yang kita nak pergi tu. Yang ini program untuk kawasan parking, kawasan daratan lah, kawasan parking. Yang ini kawasan hutan, padang, boleh pakai yang ini. Yang ini untuk kawasan pantai. Pantai basah, pantai kering, ataupun underwater dalam air. Kalau gangguan mineral tinggi, kita kena pakai yang dalam pantai. Yang bawah ni, yang ada huruf A ni, ada nombor 1 sampai 60. Yang ini adalah dia punya indikator ataupun julat bar penunjuk nombor yang akan dia tunjukkan bila dia kesan barang. So dia punya nombor ini kalau ikutkan bila hitam semua, bila kita hitamkan semua ni, maksudnya mesin ni dia akan detect semua nombor, semua jenis logam. Semua jenis logam dia akan detect nombor 1 sampai 60. Yang ini M ni adalah mewakili multi. Yang ini adalah bentuk gambar dia punya frekuensi lah. Yang ini adalah indikator untuk sensitivity. Indikator sensitivity, keupayaan, kedalaman untuk mengesan. Yang ini kita boleh naik dan turunkan sensitivity. Saya ulang balik, yang ini adalah sensitivity. Sensitivity untuk score 2 adalah 10. Jadi kita boleh pilih nak tinggikan. Kalau kita tinggikan, maksudnya item lebih dalam, tapi mungkin akan ada gangguan frekuensi. So kalau kita nak setting tu, nanti bergantung pada kita punya lokasi lah, sama ada perlukan tinggi ataupun nak duduk kat tengah-tengah, atau berapa nombor yang kita pakai ni bergantung nanti dekat lokasi yang kita nak pergi scan. Yang ini adalah paparan yang tengah ni adalah dia punya ruang untuk nombor yang akan naik lah. Yang ruang kat sini, nombor yang akan naik ni adalah nombor yang dekat atas ni. Contoh kalau 20, dia detect kat nombor 20, yang sini akan naik nombor 20 lah. Yang tepi sekali ni adalah indikator anggaran kedalaman barang. So kalau bermula daripada atas ni, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. So 1 bar tu dia tak dalam, 2 bar tu mungkin tak dalam lagi. So kalau dia naik, bila kita detect barang tu, dia naik tinggi. So maksudnya benda tu lebih dalam lah. Berapa dia punya anggaran indikator tu, 1 bar tu lebih kurang dalam 1 hingga 2 inci macam tu lah. Right. Untuk masuk ke dekat paparan depan ni, kalau kita nak ubah, contoh saya nak ubah dekat paparan depan ni, untuk ubah ke program, kita hanya perlu gunakan yang 2 button ni.
Okey. Untuk ubah program, contoh saya nak lompat ke program ni, saya nak pergi ke program ni, saya cuma tekan button ni. Tolak ke sini ya. Tekan dia ni. Nampak? Dia dah ubah. Dia dah berubah ke lokasi yang lain. So kalau kita nak ubah lagi, kita akan tolak sini. Okey, nampak mudah Okey, nampak. Okey, cuma bila kita setiap kali kita ubah, kalau tuan-tuan perasan, setiap kali saya ubah, dia akan efek yang ini juga. Dia akan berubah dia punya program, dia akan berubah dia punya frekuensi punya multi. So yang itu kita boleh ubah balik semula lah. Maksudnya yang macam yang ini, setiap program yang ini dia ubah yang ni. So nanti saya akan tunjukkan lagi cara macam mana nak ubah balik semula kepada asal. Okey. Contoh yang kita pakai program yang sini. Okey, yang ini adalah dia punya sensitivity. Sensitivity macam mana nak naik dan turunkan sensitivity. Kita cuma tekan tambah ya. Tambah untuk naikkan. So ini 5. Tolak untuk turunkan. Okey, turunkan 4, naikkan 5. Maksimum 10. Lebih tinggi sensitivity, lebih dalam. Okey, lebih dalam item dia kesan. Cuma bergantung pada lokasi. Kalau sebab mesin ni dia frekuensi. Kalau kita memang tinggikan maksimum, mungkin dia akan ada gangguan lah. Gangguan tu maksudnya belum detect barang, dia akan naik lah. Sebagai contoh saya tunjukkan macam saya buat dekat dalam office ni. So kalau saya naikkan maksimum, contoh saya tinggikan. Maksud saya gangguan tu macam ni. Nampak? Ini yang saya masukkan gangguan. Kita tak detect barang lagi, dia dah ada nombor naik. Sebab dia frekuensi, so yang dia punya coil ni, dia detect macam saya daripada jauh saya buat lambai. Contoh kan daripada sini saya lambai. Kat tangan saya ni ada cincin, dia dah detect. Nampak? Walaupun jauh lagi saya lambai ni. Dia dah bunyi. Maksudnya dia punya tahap sensitivity kita tinggikan. Jadi dia akan terganggu disebabkan persekitaran tu ada objek metal ataupun sebagainya. So kalau permulaan untuk kita uji, so kita pakai, kita rendahkan je. Kita pakai, contoh macam saya letak 6. Dia dah lebih stabil kan. Dia dah, maksudnya saya pusing kat sini tangan, dia tak bunyi. Tapi bila saya tinggikan tadi, dia sensitif dan dia akan kesan segala apa metal dekat sekitar dia. Okay? Clear tak? Faham Maksudnya sensitivity, kalau kita main dekat tempat open, maksudnya kita buka di kawasan padang apa, kita boleh tinggikan. Mungkin letak 8, letak 9. Tapi kalau kita memang tak nak gali item tu dalam, kita rendahkan je lah sensitivity. Jadi keupayaan dia mengesan tu, dia akan jadi rendah. Sebagai contoh, yang ini saya letak separuh je lah. Maksudnya saya letak, katakan 6. Full dia 10, saya letak 6. Okay, yang ini adalah multi. Sebab mesin ni dia ada multi 1, multi 2, multi 3. Kat mana nak ubah multi ni? So kita boleh tekan yang sini. Button ni untuk ubah. Okay, yang ni 15 kHz single frekuensi. So untuk macam mesin ni memang kelebihan dia multi frekuensi. Jadi gunakan kelebihan multi frekuensi. Dan normalnya saya letak dekat M2 lah. Tekan yang sini untuk set M2. Okay. Tapi tuan-tuan perasan dekat sini dia ada ruang kosong ni. So ruang kosong ni maksudnya nanti barang tak detect tau. Nombor 30, 31, 32 ni dia tak detect. So macam mana saya nak balikkan kepada asal? Sebab mungkin yang ni dah diubah kan. So saya nak balik kepada asal. Sama ada, satunya saya tekan yang ini. Saya tekan button ni untuk saya minta dia select all metal. Contoh ini. Okey, yang ni all metal. Pastikan semua bar ni memang dia hitam. Maksudnya mesin akan kesan semua. Okey, macam perasannya 54. So dekat sini nampak indikator dia ni. Okey, saya pusing, saya lalukan silver ni. Nampak tak indikator ni dia detect dekat 54 dan dia akan keluar nombor 54 kat sini. Pastikan jangan ada yang ruang-ruang macam ni. Okey, kalau macam yang ini, kalau saya pilih F ni, maksudnya dia hanya akan kesan bermula daripada nombor 10. 10 sampai 60 saja dia kesan. Bawah daripada 10, mesin tak akan kesan. So untuk mesin score, item bawah 10 adalah besi. Besi yang kecil. So kalau kita pilih F dan benda ni kosong, maksudnya mesin ni dia tak akan detect objek besi yang halus, besi kecil. So ID 1 sampai 10 untuk mesin ini lebih kurang dia adalah objek besi. Besi yang kecil-kecil itu dia tak akan detect. Kalau memang kita nak ambil besi, contoh macam duit 5 sen, duit 10 sen, yang itu dia material dia besi. So kalau kita tak select ni, kan, kita kosongkan ni, maksudnya mesin ni bila kita swing dia tak akan detect duit 10 sen dengan 5 sen.
Kalau memang kita nak ambil, pastikan kita penuhkan ruang hitam ni. Macam ni kita nak penuhkan, kita tekan balik kat sini, button ni. Okey, kita penuhkan. Okey, yang ni kita penuhkan. Okey, clear Okey, yang untuk ni tadi, yang ini sebagai, ini F, yang ni C ni adalah custom. C ni custom maksudnya untuk mesin score 2 ni, score 2, score 3 kita boleh ubah. Kita boleh custom apa yang mesin ni nak kesan. Contoh macam ni, saya contoh buang nombor 30. Yang ini function ni kita boleh custom. Maksudnya saya nak contoh, saya nak nombor 10 sampai 30 saja. Yang lain ni saya kosongkan. Boleh. Maksudnya mesin ni hanya akan kesan material yang dia detect nombor 1 sampai 20, 30 saja. Selebih tu bila kita kosongkan dia takkan detect. Yang tu kat mana kita nak setting dia? Saya tunjukkan terus contoh ni, yang ni adalah untuk masuk ke program. So saya masuk kat program. Kalau saya nak ubah ni balik, saya masuk kat program. Okey, dekat program ni, apa yang ada kat program ni? Okey, dekat program ni akan ada icon ground balance. Ground balance ni adalah maksudnya kita nak pastikan mesin elektronik kita ni dengan tanah yang kita nak scan tu dia memang betul-betul serasi. Okey, untuk ground balance kita boleh buat 3 cara. Pertama, kita buat secara auto. Untuk auto ni kita dekat ground balance ni, nampak kan dia blinking ni. Okey, untuk jadikan dia auto, kita cuma tekan satu button saja. Kita tekan button ni. Tekan sekali je. Okey, perasan tak dia ada naik icon ni. Okay, dia naik gambar coil, gambar ni. Okey, sekarang ni mesin ni kita dah setkan dia punya ground balance sebagai auto. Okey, yang untuk ground balance dia ada 3 cara. Pertama auto, ni saya auto. Biasanya orang buat, kalau untuk manual pula, contohnya kalau orang buat, kalau dia dah tahu, contoh memang kawasan tu dia dah biasa main, dan bila dia dah tahu berapa dia punya nombor tanah yang serasi dengan mesin dekat situ, so kita guna secara manual. Manual macam ni lah, kita tolak Katalah tadi kita dah pilih yang kat sini, kita tolak je nombor berapa yang kita nak. Okey, ni nombor ni kalau orang yang dah biasa dan dia dah tahu berapa nombor yang biasa untuk tanah di sekitar yang dia main tu. Kalau untuk pantai biasanya dia akan bermula dengan kosong lah. So kalau siapa yang tak nak buat ground balance auto, nak buat manual macam ni lah. Berada di ikon ground balance, boleh tekan tambah atau tolak dan set secara manual. Kalau nak secara auto tadi, tekan sini sahaja, tekan sekali. So dia akan auto, maksudnya mesin ni dia akan ubah sini nombor ni bila kita main, bila kita swing, nombor ni akan secara automatik yang mesin ni akan ubah. Tu secara auto. Satu lagi adalah cara yang biasa kita buat, dia manual, auto, dan satu lagi yang secara kita pump. Kita pump coil pada tanah. Yang tu video tu memang saya akan buat dekat luar, nantilah cara nak buat ground balance. Okey. Cara buat ground balance tu memang kena tekan button yang ini, jangan lepas. Contoh tekan button ni jangan lepas. Kemudian nampak tak dia akan naik gambar coil blinking ni. Okey, coil blinking ni saya off. Okey, macam ni. Kalau saya nak buat ground balance kita cara pump kat tanah, kita tekan ni jangan lepas. Tekan jangan lepas. Nampak tak dia akan naik benda ni. Yang benda ni maksud dia coil. Coil tu dia minta kita pump pada tanah. Jadi kita coil tu nanti bila kita berdiri, kita tekan jangan lepas, ni jangan lepas kita pump 2-3 kali dekat tanah. So dia akan dapat satu nilai kat sini lah. Nampak macam ya perasan nampak dia berubah automatik ni. Ini saya tak pump lagi tapi dia dah start berubah sebab mungkin depan dia tu ada objek. So dia akan berubah. Yang ini kita pump secara ke tanah lah. So itu ada 3 cara untuk ground balance. Ground balance ni penting terutama ni di kawasan pantai. So kawasan pantai ni mineral dia tinggi. Kalau kita tak buat ground balance, so dia akan menyebabkan mesin kita meracau. Mesin kita terganggu. Okey, ni ground balance. Yang button seterusnya yang ini. Yang ini kalau kita nak pergi ke sini kita tolak je ni Tolak. Okey, yang ini adalah speed recovery. Speed recovery ni untuk kalau kita rendahkan speed recovery, objek lebih kesan lebih dalam, tapi kita swing tu jangan laju. Dia bergantung kepada cara kita swing kita hire mesin. So by default dia ada nombor 2. So yang ini dia sampai 3, saya set sebagai 2 saja by default. Okey, yang ini seterusnya yang tepi ni adalah untuk yang ini kita panggil sebagai iron filter. Okey. Yang ini untuk iron filter. Iron filter maksudnya dia ada nombor sampai
9. Okey, iron filter yang ni, mesin untuk skor ni, kelebihan dia maksudnya kalau kita tinggi atau rendahkan, kalau objek tu ada besi di satu tempat tu, ada besi dan ada selain daripada besi, yang tu kita boleh tinggi atau turunkan. Kalau kita nak ambil kita nak mesin ni bunyi besi, kita kosongkan je lah. So dia akan bunyi besi dan bunyi besi berbanding bunyi item. Kalau kita nak dia kesan item saja, besi tu kita tak nak. So kita boleh letak, kalau dia 9, kita boleh letak tengah-tengah pun boleh, antara 5 atau 4 ni. So mungkin dia akan ada, tone tu dia akan ada 2 bunyi lah. Dia akan ada bunyi besi dan ada bunyi selain daripada besi. Kalau kita setting paling tinggi, so kemungkinan yang ni dia hanya akan bunyi item saja. Dia akan ada bunyi coin saja. Contoh dekat situ ada coin dan besi dalam satu longgok tu. So dia hanya akan bunyi coin saja, dia tak bunyi besi. Okey, ini memang kelebihan mesin Nocta. So jadi kita boleh agak-agak, bila kita set yang ni, sama ada kita nak kosongkan pun boleh. Maksudnya dia akan bunyi 2 tone. Bunyi besi pun bunyi item pun bunyi. Tapi kalau kita memang nak ambil selain daripada besi, kita memang tak nak besi, kita boleh tinggikan benda ni lah. So mesin hanya akan kesan item logam lain saja selain besi. Kira yang ni pun kena praktikal lah. Nanti saya akan buat praktikal dekat Padang. Biasa kita bila saya naikkan nombor ni, boleh tengok lah. Bila saya naikkan macam ni tadi, iron filter ni, bila saya naikkan nombor ni, maksudnya mesin dia tak akan kesan besi, tapi dia kesan barang. Okay, yang ni kena praktikal dekat Padang. Yang ini adalah volume untuk mesin ni lah, naik atau turunkan. Okay, yang ini adalah kecerahan lampu, sama juga, kena naik atau turunkan. Simple bila dekat program ni, bila kita berada dalam program yang ni, kita cuma pakai yang ni lah, tambah, tolak, kiri, kanan bila kita berada di program ni. Okey, yang ni adalah Bluetooth. Bluetooth ni dia cuma sama, maksudnya kalau kita nak aktifkan, kita tekan tambah, kalau kita nak, kita tekan off. So yang Bluetooth ni untuk Score 3 memang dia tak bagi wireless Bluetooth punya headphone, so kita tak pakai lah. So untuk Nocta, hanya dia punya brand saja wireless yang boleh pakai. So kalau ada yang beli Bluetooth headphone yang OEM, memang Nocta dia tak connect Maksudnya memang dia nak yang original saja. Okey, yang ini satu lagi function, yang ini adalah function untuk ground separator. Ground separator ni yang ni pun kena buat praktikal. So yang ini by default dia kosong. So kalau siapa tak nak usik, yang biarkan kosong je lah. Ground separator ni lebih kepada nak dapatkan juga kestabilan tanah. Kalau memang tanah tu ada banyak mineral, so kita boleh adjust lagi ground separator kat sini. So by default kita biar kosong je lah, tak payah nak ubah. Yang ini adalah profile untuk save profile untuk save profile. Yang ini kalau kita nak profile tu kita save, so memang kita bermain yang sini lah. Kalau memang tak nak usik apa-apa, memang abaikan je lah, profile ni tak payah ubah. So yang ini, yang second last ni adalah notch notch ni yang kita boleh ubah, yang saya cakap tadi lah. Okay, notch ni yang contoh macam ini, video saya hari tu saya tunjukkan. Maksudnya ada yang customer nak offkan barang selain daripada dia tak nak, contoh macam ni kita dah buang kan. So yang notch ni kita boleh isi balik dekat yang sini lah. Okay, yang ni contoh saya nak isi balik yang ni. Kalau dia kosong ni, maksudnya mesin tak detect. So cara kita nak isi balik, saya tekan tambah ni. Nampak dia akan bergerak Dia akan bergerak dan dia akan pergi ke tempat yang kosong tu. Okay. So bila kita kosong ni, kita nak tambah balik, kita tekan balik semula. Sekejap saya tekan balik semula. Okay ni, saya tekan balik button ni, so dia akan ada balik semula lah. Pasal So yang ini bila dia dah penuh ni, maksudnya mesin akan detect. So saya nak tambah lagi yang sebelah tu, yang item ni saya tekan ni. Nampak dia dah penuh. So yang ini mesin Score 2, Score 3 kita boleh custom dalam mode custom ni kita boleh ubah mana yang kita rasa kita nak dan mana yang kita rasa kita tak nak. Tapi biasanya untuk geng metal detector dia akan ambil semualah, dia tak akan buat notch ni. Cuma mesin ni memang boleh function. Ada kadang-kadang semua minta nak emas saja, tak nak benda lain. Tapi sebenarnya secara realitinya benda ni memang boleh buat. Tapi secara realitinya bila kita turun site, kalau kita nak ambil emas saja, sebab benda bukan semestinya ada emas je kan. Jadi better memang kita akan buka semualah untuk kita ambil semua. Okay, right? Lepas tu yang atas ni kita tekan tambah untuk ubah. Yang ni dia ada vibration.
Mesin ni kalau ada customer yang nak buat menyelam tapi tak ada waterproof headphone yang full tu, boleh onkan vibration. Ataupun ada customer yang mungkin ada masalah pendengaran ke apa kan, contoh pekak ke kan. So cara macam mana dia nak guna metal detector, so memang Cik Nokta kita boleh on vibration. Untuk jadi customer yang pekak ataupun tak boleh nak dengar bunyi tone, so kita akan onkan satu lagi function untuk vibration. So mesin dia akan rasa gegar bila dia letak barang, dia ada bunyi dan dia akan ada vibration. Alright. Yang ini last ni adalah function untuk lampu. Dia ada backlight ni, ada lampu kat sini, dekat belakang dia ada lampu. Just tekan on saja, dia akan ada lampu di bahagian belakang. Right. Untuk keluar balik semula, tekan balik semula sekatu ni. Okay, nampak? Simple je kan? Memang mesin Nokta memang function dia sangat friendly dan mudah. So, okay, untuk pakai, okay, saya dah terangkan detail tu. Untuk pakai, untuk permulaan pakai, bila kita on, contoh saya off dulu. Untuk customer yang baru, okay, mungkin dia rasa nampak banyaknya function tu. Tak, sebenarnya dia memang mudah je. Yang volume gitu kita dah tak perlu nak ubah. Yang barang-barang yang dalam yang setting tu sebenarnya kita dah tak perlu nak ubah. Okay, untuk first time pakai, kita on saja mesin. Dia ada 3 step kalau korang. 2 atau 3 step saja yang wajib pakai. Step ketiga tu adalah ground balance. Ground balance tu yang penting adalah di kawasan pantai. Kalau tak nak buat pun tak apa. Tapi saya syorkan memang buat kalau untuk pantai. So kalau atas darat tak ada masalah. Okay, ini contoh bila saya on, nampak tak? Dia dah tak ubah apa-apa. Memang kita berada di mood 1 ni tadi, mood yang first tadi. And then yang ni kita berada di si custom. Custom ni kita ubah balik lah. Kita tak nak duduk kat custom. So kita katalah kita nak ambil all metal. Kita nak ambil semua. So kita berada di A lah. Kalau memang kita tak nak besi, kita tekan lagi. So yang ni dia tak nak besi. Besi yang halus tak nak. So kita berada di F. Okay, standard mesin katalah kita buat macam ni kita tak nak ambil besi. So saya berada di F. So sekarang ni saya pakai multi 2. Okay, yang ni saya tak payah ubah. Volume dia punya sensitivity saya pakai 6. Okay. Kalau ikut prinsipnya memang dah terus boleh scan lah. Bila kita scan memang terus boleh pakai. Cumanya paling wajib buat adalah kita nak bagi yang betul-betul mesin ni perfect, tak ada gangguan daripada persekitaran, kita perlu buat noise cancel. Okay, apa tu noise cancel? Noise cancel ni adalah mesin akan check kalau ada false problem persekitaran kita ni ada gangguan frekuensi ataupun ada something yang mengganggu dia punya untuk bekerja dengan baik. Jadi kita akan falsekan dia. Okay, macam ni nak buat noise cancel. Okay, bila saya dah on machine, saya dah pilih tadi program apa saya nak. Saya pun dah nampak ada volume pun dah okey, semua dah perfect. Cuma saya tambah dengan noise cancel. Cara nak buat noise cancel, tekan button ni. Okay, sebelum kita pakai tu lah. Okay, mesin perlu angkat ke udara. Mesin kena angkat ke udara. And then kita tekan ni, tekan hold sekejap. Tekan hold sekejap. Kemudian dah nampak keluar ni, kita lepas. Okay, noise cancel ni, dia akan buang segala false. Kalau ada sekitaran kita, ada frekuensi mesin lain ke, berdekatan kita dan ada gangguan. So bila kita buat noise cancel ni, yang noise cancel ni tak kisah boleh buat banyak kali pun tak kisah. Kalau kita rasa agak-agak ada gangguan, kita buat je noise cancel dalam keadaan coil tu berada di udara, di atas. Bukan berada di bawah tanah, dekat tanah. Kita tak letak kat tanah. Mesin tu kita angkat, kemudian kita tekan yang button ni. Button tekan sekejap, lepas tu lepas. So ini kita panggil sebagai noise cancel. Okay, clear First yang kita perlu buat adalah kita on machine. Kemudian kita angkat machine ke udara. Kemudian kita tekan button ni untuk kita buat noise cancel. Okay, yang ini untuk score 1, score 2, score 3. Noise cancel untuk mesin ni semua ada. Okay, lepas kita buat noise cancel, kita boleh terus swing kalau ikutkan. Okay, untuk perak nombor 53. Untuk barang lain, contoh saya ambil cincin swasta ni, contoh ni kan. Okay, saya lalu kat sini. Nampak? 29. Nampak? Dia naik indikator dekat 29 ni dan dia naik nombor. So untuk cincin barang kemas yang ni, contoh dia naik 29. Okay, tu pertama kita on, kemudian kita buat noise cancel. Kedua, kita boleh buat, kita masuk kat setting, kita buat ground balance. Ground balance macam saya cakap tadi, kita boleh buat auto. Kalau orang yang tak tahu, tekan dia sekali. Tekan sekali, dia akan run auto. Okay.
Kalau untuk pantai, kita set kosong. Kalau pantai, set kosong. Kalau pantai air basah, set kosong. Kalau atas daratan, memang dia selain daripada kosong lah. Paling tidak memang kita buat auto, kita tekan auto ni, dia akan ubah sendiri. So, ada 3 option macam saya ulang balik tadi. Buat auto, tekan sekali button untuk auto. Okay, kita berada di ground balance, kita tekan dia sekali. So, dia auto dan kita boleh terus swing. Kita kena keluar and then kita swing. So, yang ni nampak dia auto. Okay, itu ground balance. Ground balance sewajibnya memang dekat kawasan pantai. Sama ada pertama auto, tekan auto, kita set manual sendiri, kita tekan tambah atau tolak. Yang satu lagi adalah kita pump coil dekat tanah. Kita pump coil ni, kita tekan ini dan kita akan pump coil ni dekat tanah. Nampak coil ni? Okay, itu cara tiga cara untuk ground balance. And then kita terus boleh swing. Alright, untuk practical ground balance saya akan buat semula nanti dekat luar. Itu saja daripada saya. Kalau ada masalah apa-apa untuk pengguna yang score 1, score 2, boleh juga tengok dekat manual book yang dibekalkan. Memang mudah je, semua bergambar. Ataupun kalau tak faham juga melalui manual, boleh beritahu saya lah. So saya akan buatkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.